Hello guys, welcome to Jaja. Hari ni hari the E-Day for Afrina. Well, speaking taklah. Hari ni majlis pertunangan Afrina. So, inilah harinya. And saya pakai macam ni je. Ni baju kurung kira baru, paling latest lah saya beli. Sebenarnya saya beli untuk benda lain tapi alang-alang kan. So, saya plan macam, asal aku rasa blush aku terang sangat ni. And then apa nak buat ni saya pergi awal sebab nak teman dia make up. And then nak pakai kat inai dia semua, nak siapkan dia lah. And nanti kita tengok macam mana lah kat sana je. Saya dah minta izin dia dah nak buat vlog dia tunang ni. Dia kata okey je. Tapi saya akan post vlog ni lewat lah. Sebab takkan nak post hari dia tunang tu juga kan. Lewat lah. Ni sebenarnya saya rasa video ni, vlog ni dah maybe dia dah tunang nak kat sebulan kot. Tu sebulan ke tak tahulah. Tengoklah show ini. Okay. So bye-bye. Semoga hari ni dipermudahkan urusan Afrina lah. Dia lah last best friend saya yang saya ada yang dah nak kahwin. So macam ya Allah. Okay, let's go. Okay guys, kita dah sampai. Saya parking agak jauh. Biasalah Kenduri mestilah parking penuh. Tapi aduh ya Allah. Kawasan rumah Afrina ni sama macam kawasan rumah saya lah. Parking agak ni sikit. Boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Apa mesej aku Ada orang mesej saya lah. Sekejap saya tengok tu. Saya pula busy. Hello. Tu guys. Muka orang tak siap. Muka tak siap lagi. Tak korang kat sini tu. Kat kasut dulu. Assalamualaikum. Jangan main kat situ dia ni. Ada cantik lagi. Yuk. Adik hang tengokkan kot. Adik hang tengok. Tengok ni lagi main kat sana jatuh apa lagi. Jangan digat kat situ je. Jadi gat. Mandi ke? Mandi dulu. Memang tak mandi ke? Ada. Tak apa kau duduk sini. Duduk je. Sebelum lepas pakaikan Afrina inai dengan kuku, kita tak nak tunggu lagi sebab dia masih free hair. Tunggu muar dia datang, tak sampai-sampai lagi. Okey? Tengah nervous lah. Tengah nervous. Senyum. Tidak ini dia. Ada nak ejen apa-apa ke? Lain blush ni. Ada nak ejen apa-apa tak? Tak ada. Ada. Okey. Sekejap, pelan-pelan. Atau pelan-pelan. Buat ni. Isi tu kan nak. Mau beli orang nak.
Laila jom. Aktiviti dia kan. Bukan ambil hadiah. Bukan ambil hadiah. Ni bukan penyampaian hadiah bukan. Bukan. Ha? Tak tahu tiba-tiba muncul. Cantik. Cek. Fotografer okey? Fotografer tak berbayar. Ini okey? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya. Saya ambil rasa. Hai, mana duduk sini? Nak duduk mana tu? Belah sana? Ha, boleh. Ni ambil bantai. Ni dah lah. Ha. Kenal lah. Sampai kenal lagi. Macam ni lah. Makin kecil. Anak makin besar. Ni? Dia kat atas dia solat. Nak salam pun tengah ha. Tak kenal ke? Ha, lain kan? Macam artis kan? Jadi tak tangkap gambar nak? Order tak? Itulah. Tapi cantik lagi kat luar. Pergi je lah. Tapi kalau dia macam rintik, okey lagi kot. Kalau dia macam lebat tu janganlah. Dia dah berhenti dah pun. Maksudnya kita ibadah. Normal lah tu. Apa dia? Normal lah tu. Outdoor memang macam tu. Akan bersepah kat bawah tu. Birthday pula. Birthday siapa? Oh, yang dua tu. Ha. Halo. Tiba-tiba kita orang kat kafe. Saya bersama Mira. Di sini menemani ni pasangan mempelai tiba pada atas kami. Dia orang nak tangkap gambar tunang tapi hujan. So kena ambil yang indoor. Ha? Atas ada wedding. Ada wedding. Ada macam event. Dia orang ambil dalam 2 jam punya space. 2 jam tu nanti buat kan? Sampai habis ni? Sampai habis kan? Pukul 7. Sampai tutup. Oh, tutup. Ya ke? Ni ke KL? Belum. Hai. Ada apa-apa nak cakap? Ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Masuklah muka Mira. Oh, tak masuk. Tak apa nak cakap? Hari ni muka saya macam pondan sikit lah. Selalu awak tengok vlog dia, muka saya tak bersiap. Hari ni macam pondan sikit. Kau pondan ni macam mana?
Kita orang betul-betul dekat tepi jalan sekarang ni. Kedai Uri tu betul berapa? Sekarang di kedai baru. Apa? Siapa tak semua tak maghrib? Jangan sokok. Seukur Ni kat sini all smoke. Yang smoke rice semua malam-malam. Lepas tu Okay. Tak ada air kat sini. Tak apalah. Oh, air kat situ. Slice. Masa dia kata hantar dekat counter. Apa tadi? Strawberry tea je. Ha. Bukan mango lah. Sedia chip dengan Aku nak mango. Sorry. Milk tea Thai. Fries apa tadi awak nak? Fries in bowl ke? Alright. Ha? Fries in bowl ni ke? Tak, masuk ke pasal libah. Tak apa, buat je. Terakam di sini. Alamak. Tak adalah. Alah, dia dah gerak. Kucing kat sini pun estetik lah. Dia pun estetik tu. Mimpi pun nak join sama. Okay, cuba borak-borak sikit ke? One eternity later. Power nap. 15 minute power nap. Tak payah. Nampak je. So guys, dah balik rumah. Letih. Daripada pagi sampai malam baru sampai. Settle semua dah, alhamdulillah. So majlis semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. And 3 kali saya top up laksa hari ni. Tadi saya hantar balik Afina kan. Saya makan lagi laksa kat rumah dia sebab dia lebih. So muka pun dah macam apa dah ni. Nak kena rehat dah ni. Esok kita tak ada pergi mana-mana, so boleh rehat. And tu je lah. So maybe akan ada lagi vlog. Ada nak keluar dengan Afina last untuk hantar dulang hantaran. Maybe ada nak pergi makan kat sama-sama. Nanti kita record lagi. Okay, so that's all. That's the end of our vlog. Jangan lupa like, comment and share. Thank you for watching. And jangan lupa subscribe pada yang tak subscribe lagi. Thank you so much guys. Saya minta maaf jika ada kekurangan. Saya masih tak cekap lagi untuk vlog ni, tapi saya cuba sedaya upaya. Kalau saya dapat benda-benda best lagi, saya buat vlog lagi. Okay, bye bye korang. Cantik lah pula lighting. Gitu. Okay, bye.